whatever I study about the fireflies, little bit, I let you share it to you first. After that, I will show you how amazing my firefly. You can't believe that whatsoever, right? So first, I let you say, good evening, everybody. So thanks and welcome to the Chiratin, especially Firefly Watch. I believe that here all of my tourists are nature lovers, right? Of course. Rasa tak lengkap trip Family Day Yusof and Lijah kalau tak membuat aktiviti yang unik jika sudah sampai di Cerating. Jadi, untuk tidak mahu membuang masa tanpa sebarang aktiviti, aku decide untuk menyaksikan kunang-kunang. So, ni aktiviti Fireflies. Memandangkan aku dah frust tak boleh nak buat lawatan di pusat konservasi penyu, terpaksalah aku buatkan hati dengan melakukan aktiviti ini. Actually, tour ni aku decide selepas buat research lokasi Cerating and aku realise yang aktiviti mencari kunang-kunang dan tour payau bakau merupakan aktiviti popular jika berada di Cerating. Oleh itu, aktiviti kunang-kunang akhirnya dipilih memandangkan slot petang kita orang terlalu free di hari kedua Family Day kita orang. Saksikan pengalaman kita orang mencari kunang-kunang dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan share video ini, yap. Hai sahabat-sahabat semua, tour Firefly Watching merupakan salah satu aktiviti pada hari kedua kita orang di Cerating. Untuk aktiviti ini, kita orang memilih Hafiz aktiviti sebagai tour guide kita orang. Pendek ke stick nanti ada orang lagi. Kita garut kat sini. Okey. Arif. Kacik. Berdedikasi kacik. Baby kecil ni tak ada ni kah? Good evening, everybody. So thanks and welcome to the Chiratin, especially Firefly Watch. I believe that here all of my tourists are nature lovers, right? Of course, believe that here all of my tourists are nature lovers, right?
of course lah. So my name is Hafiz. I'm as a local guide, as a boatman. Also, I'm a member of the Malaysian Nature Society and International Firefly Network. We call it FIN, Firefly International Network. So we do conservation firefly. We promote. Encik Hafiz yang merupakan pengasas dan owner Hafiz Activity mempunyai banyak pengetahuan dalam interaksi antara spesies kunang-kunang kerana beliau sudah bertahun-tahun mengkaji dalam bidang perkunang-kunangan ini. Kita orang agak bernasib baik kerana Encik Hafiz sendiri yang turun untuk handle tour kita orang pada hari itu. Tapi sebelum itu diingatkan yang trip ini berlaku di waktu malam. Jadi banyak video yang aku rakam semua dalam keadaan bergelap. Harap korang jangan eleh-eleh pula ya video ini. Ini sahaja yang aku mampu rekod. Okey, selamat menonton ya sahabat-sahabat semua dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan share video ini ya. Nak kencing pula. Acuh satu. Tak nampak. Tak berak pula. Lagilah. Lagi teruk. Tu sebab teruja ke apa ni? Ya tu. Boleh guna lagu TikTok ke? Mata kunang-kunang. Comel kucing ni. Ambil Kidnap. Tengok ke apa? Tengok ke apa? Hari ni 40 orang dia kata. Dia ada berapa buat? Tak tahu. 3 ni. Oh, 15 satu. Dia cakap English pula. So kita 2 book lah. Okay, sorry. Welcome to Saya- the Gujarati Firefly. Muatan berat kiri. Nak tengok. Boleh tak ni? Boleh tak ni? Azir, teringatlah ni. Takut jatuh je. Boleh. Pergi goyang. Aku lah. Mak kau. Mak kau pula. Sorry. Nangis kat cik budak ni. Yeay. Apa Oh, kita 2 book lah. Dia buk. Siapa orang depan tak ambil gambar sikit? Tengok tak? Tak kemam guys. Asyik naik boat je kita trip kita kan? Tak kena naik aeroplane juga. Batam. Tak naik aeroplane. Very juga. Masih dah. Kita tunggu ke bawah. Ni rumah Cik Hafiz ke? Ini saya punya information about every night I come to Padang. Ini rumah saya kan. Oh, dekat je. Setiap 2 tahun kena repair jadi kayu dah.
Kepala, jaga-jaga kepala. Kepala jaga-jaga. Nak tunduk ke? Better tunduk lah. Apa tu? Siapa rasa tinggi tunduk dah. Abengah tu. Semua boleh tapi nak kejut tak boleh. Dah nampak tu? Tu sana. Oh, iyalah. Nampak lagi tak? Aduh, masih tak nampak. Yang betul ni kita ikut kan tak? Macam bukan lah. Macam iya. Tak patah kita masuk.
pokok tu duduk. Tapi kelip-kelip dia slow. Kalau slow betina dia kata. Kalau yang terang tu jantan. Dengan telur tu. Try together, Sita. Okay. Try together. Nak boleh depan sikit. Tu apa merah-merah? Nanti tengoklah kiri kanan lah. Maksudnya boat tu. Buka, boleh buka. Depan sikit, Lee. Lee, depan sikit. Kenapa kau kata? Tak tahu. Tengah kita buat cerah kat aku. Dekat sikit, dekat sikit. Come here, come to Papa. Tangan. Ini yang banyak. Yelah. Adik dapat. Tak. Tak datang. Mak dapat lagi. Ya kan? Datang. Itu sahajalah pengalaman kita orang di trip watching Fireflies yang berlangsung selama 1 jam. Korang boleh mendapatkan tiket untuk trip ini di website Hafiz Activity dengan harga RM50 untuk dewasa dan RM40 untuk kanak-kanak. Atau korang boleh saja direct WhatsApp kepada front desk Hafiz Activity di nombor yang aku letak dalam description untuk mendapatkan special discount daripada Hafiz Activities.
Syafiq. Ya, welcome. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih menonton sampai habis. Kita jumpa di next video di mana aku dan ahli family yang lain akan pergi ke pulau kecil yang masih tak ada pembangunan lagi di area Cerating. Semoga sahabat-sahabat semua berlapang dada untuk menekan butang subscribe channel Duan Bis TV dan share video ini ya. Makasih. Bye-bye.